sakinah, mawaddah, warahmah. Surah Ar-Rum ayat 21. Di situ sakinah, mawaddah, warahmah adalah sangat menyentuh perasaan seorang lelaki atau suami. Perempuan nak sangat boleh memberi dia real sakinah. Sebab kita bukan apa ke dunia je. Sedangkan Nabi Nuh AS pun paksa anak lelaki tu, mari ni naik cepat ni. Tak ikut. Nak jadi kawan ni kena very strong lah. Jadi yang arahan At-Tahrim tadi, pelari kamu dan ahli kamu dapat api neraka tu very strong. Itu dah kawan. To educate a boys, you need a village. Untuk mendidik anak, kita perlukan satu kampung mendidik dia. Tak boleh mak ayah. Gaduh ni sebenarnya ada setengah perempuan. Ya. Dia suka gaduh. Dia suka gaduh. Gaduh tu menambah kasih sayang. Atau beza sikit. Gaduh tu bagi dia Allah satu kasih sayang. Untuk mekanisme nak mendekatkan hubungan. Tapi si suami ni pula ada jenis kategori yang maskulin ni. Bila kalau gaduh je, habislah kamu tak sayang aku. Dia belah lah. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini kita kembali semula ke podcast Qawam yang dibawakan oleh Jakim, Ikram dan juga Renation. Dan hari ini bersama-sama dengan saya, tidak lain dan tidak bukan, mungkin menjadi ikon kepada Ikram, dikenali dengan nama gelaran Pak Utih. Ya, na'am. Jadi sebelum saya melangkah ke topik kita hari ini untuk membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik. Kalau ikutkan topik dia adalah menjadi suami kawan pilihan. Something yang dekat dengan orang lama. Tapi sebelum tu, saya nak minta Pak Utih untuk kenalkan sedikit latar belakang dari Pak Utih untuk pendengar-pendengar kita hari ini lebih mengenali siapa panel yang saya bawa pada hari ini. Silakan Pak Utih. Terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah. Ini adalah satu rezeki yang tak Allah lah. Alhamdulillah. Dijemput, apalagi datang dekat Renation ni memang power memang. Malah itu tunggu sebenarnya bila agaknya boleh podcast dengan grup Grand Nation ni. Alhamdulillah. Memang menanti-nantikan ya. Masya-Allah, Allah tu tolong tu. Baik, saya ni nama penuh Ahmad Syafiq Ud Jaafar, orang Kelang Kansar, Perak. Okey. Jadi dilibat dengan jemaah lah, alhamdulillah. Itu dipanggil satu rezeki. Yang mana membina kita punya akhlak kita, hala tuju kita. Dan kemudian kerja sebagai pencerah atik marau, terlibat dengan NGO, kemudian Pak Utih tu, ramai nak tanya apa punca nama Pak Utih. Datang mana tu nama tu? 1973, iaitu satu teater drama Uda dan Dara. Okey. Dalamnya ada watak Pak Utih. Pertama sekali Yusri Melaya buat drama teater ni dekat Tasik Perdana KL. Kemudian UPM ada persatuan pelajar dia nak buat juga drama ni di UPM. Jadi diorang carilah pelakon-pelakon. Pergilah screen test. Mula-mula nak jadi Uda mungkin tak handsome kot, tak dapat. Jadilah Pak Utih. Sebenarnya Pak Utih tu orang lain dapat. Tapi bila screen test, dia punya style cakap tu pengarah tak perhatian. Jadi Ahmad Syafiq ni ke depan, dia kata kena. Kenalah wataknya. Kena watak dia. Jadi dan malah almarhum Vice-Chancellor UPM pada masa itu pun dia kata, watak ni pun sesuai dengan Pak Utih ni. Juga almarhum Usman Awang, penulis drama kan. Lepas screen tu dia kata memang betul. Ahmad Syafiq boleh pegang watak yang terbaik. Lepas itu jenuh lah panggil Pak Utih kan. Jadi oleh itu saya teruskan nama ini. Kalau dulu dia di atas pentas lakonan, dan atas pentas dakwah, teruskan. Alhamdulillah. Maknanya dia adalah syura jugalah. Ya. Jemaah yang syurakan. Iaitu orang yang syurakan itu adalah almarhum Profesor Hatta Syarum yang baru pergi. Dia yang syurakan. Terus guna nama ini untuk kerja dakwah. Itu dah sampai sekarang. Nama pena ada juga? Itu satu. Satu tu saja. Itu Pak Utih satu. kekal sampai sekarang. Kekal sampai sekarang. Walaupun dah tua lah. Pak lagi kata tak tok kan. Tapi itulah berkat, orang kata berkat. Betul. Berkat umur, berkat ilmu, berkat usianya. Sampai sekarang masih lagi boleh menabur bakti kepada bangsa. Baik. Kemudian tentang Qawam ni, sebab saya fokus kepada gender intelligence. Saya belajar dekat Colorado, iaitu Institut Gurin tentang perbezaan lelaki perempuan belajar asalnya. Lepas itu sambung kepada
sampai pada tahap bezanya lagi perempuan berkomunikasi, beza lagi perempuan memimpin sebuah organisasi, beza lagi perempuan mendampakkan cinta. Jadi kalau baca kat sana tu dia fokus pada science base lah, neuroscience base. Kita ni Muslim kan, kita pun cari lah dalam Al-Quran. Itulah dia punya asasnya yang menyebabkan terlibatlah dengan Qawam ini. Alhamdulillah. Jadi adalah sikit sebanyak kisah yang menyebabkan Qawam ini pun terzahir pada podcast pada hari ini. Jadi siapa yang menonton YouTube akan boleh melihat Qawam podcast ni secara visualnya, tapi bagi mereka yang mendengar mungkin sambil-sambil memasak, mungkin ada sambil berjoging apa semua, sebenarnya anda sedang mengikuti satu siri program yang akan mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang lelaki Qawam tu, siapa yang kita nak kena fahami. Dan hari ni Pak Teh, sebenarnya kita nak cakap tentang satu impian bagi ramai orang perempuan, tapi dia jadi satu cabaran bagi orang lelaki. Allahu Akbar. Iaitu macam mana dia nak menjadi suami Qawam pilihan tau. Allah bukan Allah jadi suami Qawam saja, tapi yang terpilih. Jadi yang mana yang kita tahu suami ni tugas dia bukan sekadar mengarah, bukan sekadar menyuruh, bukan sekadar mengatur rumah tangga, tapi macam mana dalam elemen-elemen tadi dia juga adalah suami yang mampu menyantuni isteri dia. Jadi bab santunan ni kadang-kadang kita fail. Kadang-kadang atas kertas nampak macam Qawam dah. Betul. Dah nampak, tapi pemimpin sebenar ni dia mesti adalah yang dihormati. Dia mesti yang boleh disayangi, diteladani, diambil sebagai satu role model. Itu yang kita nampak, yang boleh kita jadikan sebagai satu contoh lelaki pilihan yang Qawam tadi. Jadi, dalam pengalaman Pak Utih, apa ciri yang paling penting yang kena ada pada seorang suami Qawam pilihan ni yang menjadi dambaan semua lelaki? Semua perempuan? Yang perempuan. Apa tu? Allahu Akbar. Rasanya kalau ciri-ciri banyak kan pasti moderator ataupun panel-panel podcast cerita tentang ayat An-Nisa ayat 34. Popular tu. Jadi Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebiji masya-Allah. Baik. Waktu nak ambil atas sikit. Bila tersebut tentang wanita yang tak ada pada kita iaitu emosi dan perasaan. Orang lelaki ni apalagi lelaki maskulin. Yang Pak kata maskulin tadi kan. Maskulin iaitu mindanya memang dia tak faham perempuan. Dia tak ada emosi terperasaan. Tapi bagi wanita, kebanyakan dia nak perasaan, emosi ni layan. Oleh itu, ada banyak tempat dalam Quran. Sama ada cara direct ataupun tak direct disebut. Yang pertama itu surah Ar-Rum ayat 21. Popular sangat tu. Yang dipanggil yang kita kupas, kita ambil Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Surah Ar-Rum ayat 21. Dengan Allah punya kekuatan, kehebatan Allah Ta'ala, dia menciptakan untuk kita tu, dari diri kita sendiri, pasangan. Supaya anda sakinah atau bertenang dengan dia. Dan aku jadikan di antara kamu tu, Mawaddah, Warahmah. Nama tak ayat tu? Baik. Di situ sakinah, Mawaddah, Warahmah adalah sangat emosi, sangat menyentuh perasaan. Jadi sebenarnya kalau parti dengan parti yang pandangan lah, berdasarkan pengalaman kita buat sendiri dan juga buat nasihat pada orang dan juga berdasarkan ilmu neuroscience yang belajar dulu. Sakinah lelaki tak sama sakinah perempuan. Jadi untuk kita sebagai seorang lelaki ni, seorang lelaki atau suami, perempuan nak sangat suami ni boleh memberi dia real sakinah. Jiwa bang-bang bertenang je. Sakinah bagi wanita, dia kalau tidur, boleh tidur lena. Bukan kalau nak tidur ni, ada je fikir. Maknanya dia tak sakinah lah. Something wrong lah. Maknanya suami tak bagi dia sakinah. Baik. Kemudian, kalau perempuan tadi, isteri tadi dapat sakinah tu, baru dia sanggup mawaddah. Mawaddah apabila dia rasa sayang pada kita tu, dia sanggup berkorban. Dan dia sanggup menerima kelemahan suami itu. Ataupun kegagalan suami untuk nafkah ke, dia sanggup terima. Sebab apa? Dia dapat rasa sakinah banyak tu, dia rasa mawaddah. Mawaddah adalah sayang pada suami dan sanggup berkorban terhadap kelemahan, terhadap kekurangan. That's mawaddah. Kau tengok betul tafsir mawaddah. Dia rahmah. Ni hebat ni. Rahmah ni apabila rahmah adalah Allah yang bagi pada kita, pada pasangan tu.
Baru takdirnya kedua-dua tu ada masalah rumah tangga. Tapi nampaknya si suami dah cuba berbagi sakinah, isi sakinah. Kemudian isteri berasa ada mawadah dah pada suami dia, sangat berkorban lah kerana Allah. Allah bagi rahmah pada pasangan tu. Apa saja cabaran, apa saja dia punya halangan, dugaan, Allah bagi jalan keluar. Itu rahmah. Itu dunia tu. Apalagi akhirat dapat syurga lah. Dia elakkan neraka. So rahmah juga satu sifat Allah Ta'ala. Kalau lelaki tu, kita ni rahmah pada isteri tu mengajak apa, kita relax je. Sabar je. Ini kembali balik surah An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan, bergaulah kamu baik dengan isteri kamu tu. Kalau tak ada, kau nak perangai dia, buruk, bunci-bunci tu. Kata Allah, fihi khairan katsira. Dalamnya banyak kebaikan kamu tak tahu. Aku sengaja buat perangai bini kau macam ini, ada tujuannya. Katakanlah, pagi tu kau merajuk. Isteri kau merajuk. Kau ni sabar je. Ini mesti Allah buat satu. Mesti kebaikan. Kita pun tak marah kan. Mesti kebaikan. Tak marah. Mungkin betul ada kebaikan. Kalau katalah tak mengajuk, tuan-tuan keluar cepat sikit, debum accident dekat luar. Mana tahu kan. Allah buat perkara macam itu tu, ada kebaikan. Yang penting sekali itu, perempuan nak dia rasa di loving tu dengan penuh perasaan, emosi dia, rasa sakinah, ketenangan. Yang kita bagi duit, belanja duit kan, itu nafkah zahir itu bagi dia orang, okey, itu dah tanggungjawab. Itu tanggungjawab. Yang penting tu, yang sunat tu, yang sakinah tu. Apa dia? Nanti tanya saya lagi. Dia ada 10 perkara. Sakinah tu nanti. Ini intro kan? Ini baru intro ni. Dia bukan dimah pun. Dia dah membakar line. Bakar semangat lelaki-lelaki kat suasana tu untuk menjadi lelaki qawam pilihan. Dambaan kepada wanita-wanita kat luar sana tu. Dan satu lagi. Kan popular baru ni. Viral tentang sebab dia lupa nama anak muda tu. Itu saja dia kata orang lelaki wajib masak kan. Kan? Ya, okay. Pada rasa dia rujuk Al-Baqarah ayat 233. 2-3 lebih macam ni lah. Maknanya wahai isteri nakkan menyusukan anak kamu sampai genap 22 tahun kan. Dan ibu bapa pula hendaklah kau beri makan dan pakaian. Kan yang sepatutnya kat mampu. Mungkin dia tengok, maknanya ayat tu memanglah suami kena beri makan. Jadi beginilah. Dia tak wajib masak. Tapi yang wajib dia kena sediakan makanan. Tapi kalau suami tadi pandai masak, itu memang cinta sejati lah. Maknanya dia tahu isteri dia tu menyusu, penat kan susu anak dia kan. Okey, dia masakkan. Kalau dia pandai masak lah, itu kira masak kena cinta sejati lah. The best mana. Juga tak terkata-kati, kau beli je lah nasi lemak kat kedai tu kan. Dia bukan satu kewajipan untuk kita masak, tetapi menyediakan. Tapi kalau masak memang power. Itu memang bonus lah kita kata kan. Yes. Okay, menarik apa yang dikongsikan oleh Pak Utih tadi. Dan saya quote baliklah daripada surah Rum ayat 21 tadi tu. Silakan. Bila Allah kata wa min ayatihi, dan daripada ayat-ayatnya an khalaqalakum, bahawa dia telah menciptakan bagi kalian min anfusikum, daripada kamu sendiri. Maksudnya kalau kita faham Allah memberikan kita pasangan itu daripada jenis kamu sendiri. Kalau kau ni baik, baiklah pasangan. Buruk-buruklah kita. Exactly, tepat sekali. Siapa kita itu akan mendefinisikan pasangan kita tu. Jadi azwaja litaskunu, agar kamu tenteram daripada pasangan-pasangan kamu itu, ilaiha, dan kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dia menjadikan di antara kamu berpasang-pasangan ini rasa kasih. Itu yang waktu nampakkan warahmah, dan rasa sayang. Jadi inna, sesungguhnya, fi zalika, pada yang demikian itu, la ayatin, satu tanda, di qaumin yatafakkarun. Jadi hujungnya Allah suruh kita fikir. Exactly. Tapi kalau tengok ayat yang 22, cantik ke? Cuba sekali buat yang 22. Dia ada kaitan tau. Dan ayat ke-22 pula Allah kata, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, ayat-ayatnya, khalaqus samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum, perbezaan dalam bahasa kamu. Dan juga warna kamu. Ujung tu apa dia? Inna, sesungguhnya, fi zalika, pada yang demikian itu,
La ayatin, benar-benar tanda lil alimin, bagi orang-orang yang berilmu. Ada beza kan? Ya. Okay, tadi dia mention bahasa lain kan? Dengan kulit lain. Ya. Bagi kita ingatkan kulit hitam, putih. Betul. Yang gitu. Suami isteri pun beza kulit tau. Lain kulit kita dengan dia. Kita kasar, dia lembut. So bahasa kita lain dengan dia. Bahasa kita pun lain. Ya, tu untuk memenuhi kehendak yang emosi yang kita payah tadi tu. Yang kita kalau tak faham, kena belajar lah. Ujung kita kena ilmu. Orang ambil ilmu. Kena belajar. Dia memang kena belajar. Yang tadi kena fikir. Ini kena belajar. So ilmu tentang beza lelaki perempuan kena belajar. Itu dia punya hasil itu daripada ayat dua. Nak dapat sakinah, nak dapat mawaddah, nak dapat rahmah, kena fikir. Fikir ni buatkan kita cari jalan. Cari jawapan. Usaha sampailah kita dapat ilmu dia. Jadi ini sesuatu yang menarik. Bila yang juga kalau tengok An-Nisa ayat 34, selepas tu kalau tak adanya isim kau tu nusyuz kan? Ya, betul. Nampak tak? Ya. Okay. Kemudian untuk layan dia punya emosi dia ada 3 level kan, betul tak? Ya. So not easy tau. Tapi kalau perempuan dapati suaminya macam nusyuz dengan dia, direct je. Cara direct dengan dia, that's it. Perempuan tak ada cara dia, nasihat dulu, sembang. Bisa tempat tidur. Kemudian kata pukul kan. Jadi ada level-level dia. Jadi setengah kita ni kan, lelaki ni bukan sekat tu tak apa-apa pun. Tidur lain-lain, tak mau terus sekali. Seolah dia dah menghukum dah. Perempuan jangan tahu dia punya jiwa dia, wanita ni kalau tidur tak sama je terseksa tau. Walaupun betul. Dia tak salah. Jadi ramai suami tak faham. Dia tak kawam tu kan. Dia tak faham. Dia saja nak tidur kat luar, tengok TV gitu. No. Terseksa isteri dia tau. Sebab dia tak salah. Kadang-kadang pula isteri pun join sekali lah, tariklah Toto tidur depan TV dengan dia. Suami marah, jangan. Jiwa wanita ni halus. Nak dapat sakinah tu, itu tadi Allah tunjuk dah teknik dia. Ada step by step. Nak easy. Tapi itu yang cantik je. Allah ni dia ajar kita dengan sifat-sifat yang berbeza ni. Sampai kalau wanita tu sensitif, suami beralih punggung pun, tak menghadap dia pun, dia dah rasa something dah. Dia akan cari balik suami dia dan peluk suami dia. Itu satu. Masalah lelaki ni, kalau dia selalu meninggalkan isteri, selalu berpisah, tidur pun jarak, formula ni tak jadi. Sebab kalau betul-betul ada attachment suami dan isteri, sekali je suami tu tinggalkan dia, tidur berpisah tempat tidur, isteri yang sensitif akan mencari dia. Akan rasa itu yang menjadikan dia tu rasa sangat dekat dengan suami. Tapi formula ni hanya jadi bagi isteri yang taat. Exactly. Tepatlah. Kalau isteri yang dah biasa, tak kisahlah, you buatlah hal you, I buat hal I. Yang ni tak jadilah. Dan taat tu hanya ada wanita solehah je. Kan surah ayat 34 Betul. Wanita tu hafizat. Dia taat dan dia memelihara. Pak Til ingat ayat tu ada mengatakan ini taat pada Allah Ta'ala. Tak, dia taat pada suami. Itu khas suami tu, taat suami dan jaga suami. Memelihara, jaga suami. Dan Allah hujung ayat tu, hujung ayat Allah kata liqabima hafizallah. Maknanya ghaibnya suami, tak ada bagi maksud macam mana? Allah jaga dia. Meaning wahai isteri pula lah. Wahai isteri maknanya kalau Allah suami engkau keluar asal cebok lah, nak check lah, nak tanya, tak payah. Surah Allah Ta'ala je lah. Besar ayat tadi. Aku jaga. Syarat kamu soleh lah, kamu taat lah. InsyaAllah. Itu dia. Dan ayat 434 tadi tu, kalau Nisa ayat 34 tu, hujungnya tu bagi suami, jika isteri kita dia taat kepada kamu, dia patuh kepada kamu, apa semua, janganlah kamu mencari kesalahan mereka. Sangat. Itu perintah yang Allah dah bagi. Sama juga kalau tadi Pak Tih bagi. Kalau suami dah keluar, kau janganlah duk cari-cari dia. Kan? Sama juga kepada suami. Kalau isteri dah taat kepada kau, janganlah ni cari-cari pula kesalahan dia. Itu something yang Allah imbangkan. Malah itu sakinah bagi suami pula tau. Jika isteri taat pada kita, itu sakinah. Itulah menarik bila kita dah mula melapah Al-Quran ni, membaca Quran dengan penjabaran dia, dengan sains di sebalik maqasid yang Allah nak cuba ajar kita, maksud dan tujuan perkahwinan tu. Dia nampak Allah yang cipta kita, dia tahu perangai kita. Betul. Dia tahu lakinya macam mana, perempuannya macam mana, dan manual tu Allah dah bagi dah.
Masalah kita ni bila kita jauh dengan Quran, itu yang membuatkan kita jauh daripada 3 elemen tadi tu. Betul sangat. Kita jauh daripada sakinahnya, kita jauh daripada mawadahnya dan rahmah tu tadi. Okey, Pak Teh. Soalan seterusnya. Silakan. Okey. Apa sebenarnya? Tembak. Apa sebenarnya maksud suami qawam ni menurut Islam? Dan kenapa penting sangat kita faham istilah ni dengan sangat tepat? Bukan sekadar kita ikut budaya. Sebab ada orang dia melihat contoh daripada keluarga dia. Dia tengok bapak dia, cengih bapak aku ni. Pada dia itu qawam. Mungkin itu pandangan dia, itu budaya. Sebab budaya itu diturunkan dari anak kepada anak, cucu, cicit kemudian. Tapi apa yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Islam tu sendiri sebagai definisi lelaki qawam? Kalau tengokkan banyak refer kepada An-Nisa itu 4 kan? Ya, betul. Tak. Surah At-Tahrim. Pasti ingat kan? Surah apa? At-Tahrim. Ayat 66, surah 66 ayat. Yang dikatakan yang pelihara di kamu, ahli kamu, api neraka. Qu anfusikum wa ahlikum nara. That is qawam. Sebab kita bukan nak fokus dunia je. Ini nak bawa semua sekali. Nak bawa tu not that easy tau. Sedangkan Nabi Nuh AS pun paksa anak lelaki tu, mari ni, naik cepat ni. Tak ikut. Tak ikut dia. Kemudian pula isi Nabi Lut AS tak mau ikut dia, join dengan kaum dia kan. So nak jadi kawan ni kena really strong lah. Jadi yang arahan At-Tahrim tadi, pelihara diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka tu very strong. Itu kawan. Baik potel lah. Tapi sebelum tu Allah cerita tentang kisah Nabi SAW bersama dengan Hafsah. Itu macam sedikit intro. Wahai sama suami, yes, you can strong. Tapi kadang-kadang rumah tangga ada sedikit krisis. Tapi kalau boleh bagi satu panduan, kalau boleh, kalau berlakulah tu, pertama sekali, kau rifat Quran je lah. Rifat Quran. Rifat Quran. Dan kau betul lah isteri kau tu, tak payah cerita panjang-panjang. Sikit cukup. Nanti malu dia. Jangan panjang. Sebab ini kaedah kita dengan isteri kita. Sebab cukup. Kalaupun dia akan cerita panjang-panjang, tak apa. Kita yang suami, cukup lah. Nak tenang ke jiwa, baca Quran. Itu tahrim, ayat tahrim. Sedangkan yang bagi saya, kalau yang perempuan pula lah. Iaitu kalau nak tengok apa ciri dia, At-Tahrim juga, ayat 5 tu. Allah kata, aku boleh cerai dengan kamu, ganti dengan perempuan, ni sifat ada. 1, 2, 3, 4, 5. Ni sifat wanita. Sebab mana dara, anak dengan janda. Strong tu. So, bagi Pak Til lah. Awam bagi lagi tu, At-Tahrim. Not that easy tu. Kita nak bawa keluarga kita dan anak kita ke syurga. Jadi, hanya pagi tadi tersentuh juga. Terbaca dekat Instagram tu, satu posting daripada perempuan. Dia kata, Pak Til lupa dia punya siapa owner dia. Dia kata, mengapa mak selalu suruh anaknya solat supaya nanti dekat akhirat kita akan bersama. Kalau kau tak solat, nanti kau tinggal. Mak seorang kat syurga dengan yang lain. Terkesan tau. Bila ayat yang tadi, Allah pelihara diri kamu dengan anak kamu daripada api neraka tu, ya Allah. Not easy. So, untuk menjadi lelaki yang betul bukan setakat kita kawam itu, lebih daripada anak daripada isteri kan. Meluas tau. It's not only pada kita, pada anak kita, dan juga masyarakat yang kita boleh pengaruh. So, bersyukurlah panggil Pak Til ni, maknanya at least dapatlah pengaruh sikit kan. Itu dia. Istilah yang Pak Til kata qawam, At-Tahrim, ayat itu. Okey. Ini pandangan daripada orang lama yang menampakkan sedikit perbezaan, walaupun dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ayat 34 tu menjelaskan siapakah yang kena menjadi qawam, lelaki yang bagaimana diceritakan secara konteks di situ dengan jelas. Tapi pemilihan surah At-Tahrim ayat ke-6 tu, qu anfusakum wa ahlikum nara, tu adalah satu perintah yang jelas. Sebab jaminan ni untuk mendapat ketenangan bagi seorang wanita ni, kalau suami dia dapat memimpin dia ke syurga. Tu orang kita ni kadang-kadang duk til jannah kan. Kadang-kadang retorik je kan. Jadi bagaimana kita nak betul-betul membuatkan isteri tadi tu mendapat ketenangan tadi tu, sakinah, mawaddah, warahmahnya tu. Sebab rahmat ini dia
adalah dalam konteks ilmu sebenarnya. Rahmatnya kita ni sebab Allah kata apabila dibacakan Al-Quran maka dengar dengan baik, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Jadi Al-Quran tu nak bagi rahmat kat kita. Betul. Jadi Al-Quran tu adalah petunjuk yang akan merahmati hidup kita ni dengan ilmunya tadi. Tadi ada konteks cerita tentang ayat seterusnya itu adalah berkenaan dengan ilmu. So kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak guide, pimpin isteri kita sampai ke syurga? Ya, betul. Sebab kita masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Nah, dia dah nampak dah tu. Dia punya gaya tu. Jadi, kita nak tanya soalan seterusnya. Satu tambahan. Ada lagi? Okey, sila Pak Teh. Saya okey je. Kawam juga. Kawam juga iaitu lelaki tu dia tak marah. Dia maafkan. Dia minta Allah maafkan. Sama ada isteri dia dan anak dia. Ada ayat surah apa? Patut lupa ayat tu. Maknanya jangan marah, maafkan, minta Allah ampunkan dia. Pasangan tu. Ada ayat patut lupa. Surah apa lupa dah. Malah marah pun lagi Allah pesan dalam surah Al-Imran. Orang yang boleh tahan marah tu itulah kategori orang bertakwa. Masa itu kan perang Uhud tu kan, masa itu kes-kes yang sahabat tak ikut peraturan turun daripada pemanah kan. Allah intro pada kisah tu Allah buat 3 sifat-sifat orang yang bertakwa. Salah satu benda itu tahan marah. Intro kepada kisah Uhud tu. Itu peperangan dengan masyarakat. Tapi dengan family, awam juga dia strong, dia lindung. Dia tahan marah dengan anak-anak dia. Beginilah. Semalam satu kes yang minta rujuk Pak Teh lah. Jadi itu sepanjang dah lebih bertahun-tahun, lebih 20 tahun berkahwin dengan suami, semalam kena tampar. Suami tampar dia. Ada marah kan? Bayangkan dah punya happy, enjoy, tak bergaduh tak apa-apa, hari kena tampar. Tampar dan tendang. Maknanya suami tu tak kuat. Dia tak awam lah, dia tak strong. Wanita ni bila sekali kena tampar habislah. Dia hilang habis fiqah dia lah habis taat dia tu. Dan kan minta maaf macam mana pun dia takut, dia bimbang, ya Allah. That's why Allah sebut tu jangan marah. Not that easy tu. Jangan marah, apalagi jangan naik tangan, ya Allah. Tapi dia ada rahsia-rahsia dia sebenarnya. Mengapa naik tangan ni? Kita tak boleh nak kata isi pula. Tapi memang ada kaitan. Kalau masing-masing tak faham minda, anatomi marah tu, memang akan berlaku pandai-baran. Sebab kita lelaki ni memang pandai-baran. Jadi lelaki tu pandai-baran. Jadi bila tak faham kan dah. Ini ujian lah. Ujian lelaki pandai-baran. Perempuan ni pek. Jadi pek tu tang kan. Berpang dah kena terlanggar ayat tadi, jangan marah. Jadi semua itu melainkan kalau suami tu baca Al-Quran tadi, Allah boleh bantu dia. Boleh bantu dia. Mana setan out sikit. Tak boleh nak kipah dia. Sebab setan mudah kipah bila kita tak baca Quran. Kita tahu rahsia-rahsia kan. Dia tahu, aku dah baca dah, jangan marah. Maafkan dia, minta Allah ampunkan dia. Tak dia marah. Kalau tak tahu tu, bang je lah. Setan mudah kipah. Satu lagi je lah. Awam ni maknanya lelaki yang berani ataupun yang kuat untuk dihasut oleh syaitan. Untuk memisah, kita bergaduh dengan isteri. Satu sifat lagi. Satu lagi sifat ni. Yes. Jadi kita dapat ciri-ciri yang jelas macam mana kita nak menjadi lelaki yang qawam, yang bersifat qawam, yang memiliki ketabahan untuk membentuk isteri. Dan kalau kita tengok surah Tahrim tadi, saya ikut baliklah apa yang Pak Uti nampakkan tadi. Kalau dah tadi ayat ke-5, ayat ke-6 dan ayat ke-5 tu mengkisahkan tentang keluarga Rasulullah sendiri diuji dengan Hafsah yang kadang-kadang tu ada perangai-perangai dia sendiri. Itu isteri Nabi tu. Untuk kita ni, kita kena ingat dalam Quran tu banyak teguran yang Allah berikan kepada Rasulullah baik kepada isteri-isteri Nabi. Sebab tu kalau tidak, tak ada ayat yang menceritakan wahai isteri-isteri Nabi. Berapa banyak ayat tu diulang? Semua surah Ahzab surah Ahzab. Fokus kepada isteri-isteri Nabi tu. Teguran demi teguran tu. Hendaklah kamu duduk di rumah, apa semua tu. Tu pesanan-pesanan tu. Betul. Jadi hiasan dia macam mana cara berhias. Semua itu yang Allah dah lihatkan. Macam mana isteri-isteri Nabi harus berakhlak. Jadi kalaulah isteri Nabi pun ditegur dalam Quran, Allah tegur directly, isteri kita macam mana? Jadi haruslah kita bersifat terbuka. Kan? Kalau Nabi Nuh tu, isteri dia lagilah ditegur. Keras. Dengan dihukum memanglah layak masuk neraka dah. Kerana keingkaran dia kepada suami.
Kan? Dan anaknya pun kerana isterinya tak ikut, maka anak pun mengikut si ibu. Okay. Jadi ni semua ni adalah gambaran macam mana Quran nak bagi tahu kita, kalau kita salah didik, maka jadilah seperti mana sunnah Nabi Nuh. Betul didikan kita, dapatlah seperti keluarga Ibrahim yang menghasilkan anak setaat Ismail. Ini semua adalah konsep-konsep yang dah ada dalam Quran. Jadi malah okey, ada kes tahrim tadi, Sayyidatina Hafsah kan radhiyallahu anhu tadi kan, dicerai tau. Tetapi Jibril turun, itu Rasulullah rujuk balik. Sebab dia adalah wanita yang solat malam dan berpuasa. Rupanya kes ni berlaku sebab Allah nak tunjukkan kehebatan juga si isteri Rasulullah tadi. Hebatnya. Walaupun ada teguran, tetapi di situ pun Allah tegur kita balik. Oleh itu immediately ayat dia kan. Ana pun dengan Mak Utih balik tadi. Mak Utih tanya dia. Alhamdulillah. Tengok ni Sayyidatina Hafsah, dia Allah suruh rujuk balik sebab dia wanita yang bangun malam dan puasa. Kata, wah, anti ni bangun malam, alhamdulillah, puasa sunat, alhamdulillah. Jadi akan bersama kita akhirat. Memanglah katanya. Siapa lagi? Allah Akbar. Pak Utih puji Mak Utih, terapung dia. Dia berdua je kan. Jadi memang itu sebenarnya Allah sesuatu ada pengajaran tau. Betul. Kes itu pun nak beritahu bahawa wanita-wanita isteri sila bangunlah malam. Tahajudlah. Dan banyakkan puasa sunat. Khamil, isteri khamil. Laki kurang sikit lah. Perempuan insyaAllah. Tu ciri-ciri romantik yang ditunjukkan oleh Pak Utih sebenarnya. Tapi memanglah perempuan ni suka pujian. Dan memang itu adalah fitrah manusia. Betul. Kalau kita nak berdoa kepada Allah pun, mesti kita puji Allah dulu. Sangat. Itu kan syarat dia. Sebelum nak sampai doa kita tu, berapa sangat. banyak lapis pujian kita kepada Allah. Pujian kepada Rasulnya, dan disusuli dengan istighfar daripada kita dulu, apa semua, baru kita boleh berdoa. Sama juga dengan isteri. Isteri pun sebelumlah dia nak minta apa-apa, abang handsome, abang ini kan, dia mesti kena puji dulu, betul? Ini nak betul duit. Jadi itu teknik Allah ajar. betul. Jadi untuk isteri, belajarlah teknik-teknik begini. Sebab Allah itu alhamdulillah Rabbil Alamin, pengatur sekalian alam. Jadi rumah tangga pengaturnya suami. Betul. Jadi isteri nak dapat kasih sayang suami, pujian itu yang kita utamakan. Ni kalau gaduh je hari-hari nak dapat macam mana? Kan dengan Allah kita doa pun payah nak makbul, dengan suami pun payah nak makbul. Betul tak? Betul. Jadi kita nak pergi ke topik seterusnya tu. Dah alang-alang kita dah membincangkan fasa perkahwinan semua ni. Kita nak tengok balik persiapan sebelum perkahwinan tu sendiri. Tadi kita dah masuk dah alam perkahwinan ni. Ni untuk anak-anak muda kita. Para lelaki, para suami ni. Sebab ramai orang lelaki ni, dia cuma fikir lepas kahwin baru dia belajar nak jadi suami. Dia kontradik ni. Sepatutnya sebelum kita melangkah ke alam tu, ilmu tadi tu, berfikir macam mana nak menjadi suami, macam mana nak membawa karakter, peranan, fungsi diri sebagai suami tu, sepatutnya kita dah belajar awal. Jadi macam mana seorang lelaki ni boleh nak memulakan persiapan dia untuk menjadi qawam sebelum dia menikah lagi. Cantik. Alhamdulillah. Baik, yang ni Pak Utih nak mulakan dengan neuroscience budak sekarang. Neuroscience tentang minda lah. Minda lelaki perempuan tak sama. Orang perempuan, jadikan wanita tu, dia otak dia tu, dia guna serentak tu, both kiri kanan serentak. Dan dia punya aktifnya di sebelah depan, frontal lobe ni aktif. Apa sini ni? Ini semua hal-hal higher intellectual thinking, hal-hal perancangan, penyimpanan, motivasi, macam-macam semua sinilah. Penuh sini. Orang lelaki tak. Orang lelaki dia punya otak ada sama ada kanan atau kiri. Kanan atau kiri, dan dia menyeluruh. Dia menyeluruh. Kanan atau kiri. Sebab orang lelaki fokus. Kita kalau tengok kita driving lah. Tapi apa dah? Kalau main handphone je lah. Kau panggil tak dengar dah. Orang lelaki tak. Sebab dia begitu. Dan dia punya mapping dia ke belakang, menyentuh hal-hal pergerakan. Therefore orang lelaki kalau buat kereta, side parking, L parking, no problem. Perempuan no. Tapi perempuan lebih kepada perancangan, strateginya perempuan. Jadi bila bicara tentang perkahwinan, kebanyakannya lelaki yang minda maskulin, dia tak fikir bab tu. Dia fikir apa di depan je. Perempuan tak. Bila kata
Dah ada orang bertunang je, dia plan dah apa ni semua syak dengan list detail tu. Nama anak pun dah keluar. Kemudian kalau dia tengok tunang dia tu langsung buat dia je, enjoy je. Oh, dia susah hati. That's normal. Tapi takkan kita biar begitu kan? Ya. Di sinilah peranan betul saya setuju bahawa peribahasa orang Afrika, dia kata to educate a boy you need a village. Untuk mendidik anak kita perlukan satu kampung mendidik dia. Tak boleh mak ayah je. Tak boleh. Oleh itu kita melihat pendidikan sekolah kita tak sempurna lagi dari sudut mendidik anak lelaki ke arah purpose tujuan dia hidup. Lebih kepada teknologi begitu tau. Yeah. Tetapi macam kebanyakan daripada sekolah swasta Islam, mereka ada didik ke arah tu. Yeah. Jadi ada usrahnya, ada mukhayyamnya, ada lebih cara tentang keluarga kan. Jadi anak-anak yang melalui proses ini biasanya mereka dah didik untuk buat projek-projek grup-grup, buat program-program, dia melatih jadi pemimpin lah. Jadi di situ dah ada terdidik. Jadi bila time dia nak kahwin tu, ada pula badan yang akan uruskan, dia panggil batu muslim, tak kira lah, uruskan, dia orang dah prepare lah. Tapi mereka yang tak ada lalui sistem ni, yang sekolah biasa yang parangan poktel kan, itu yang huha-huha dulu bila perempuan minat je, dia pun tak ada kerja apa, ataupun sebabkan dia handsome je, boleh tengok orang perempuan minatkan dia, dia layan dia dulu. Jadi bila kahwin, relax tunggu je lah, dia kerja ikut je, tak ada plan. Jadi kebanyakan begitu. Bila kahwin, dah sedar berapa tanggungjawabnya. Bila hadir kursus perkahwinan, bawa itu je lah. Tapi kalau mereka yang ada ikut sistem-sistem yang dididik oleh kebanyakan swasta Islam, dididik di banner anak-anak itu ada purpose hidup dia. Itu yang bagi kata yes, boleh. Caranya lah, maknanya kena ada satu sistem ataupun satu masyarakat yang bina. Jadi sekarang ni Qawam ni adalah salah satu daripada matlamat dia lah. Ya, betul. Jadi bersetuju tu. Dan malah kalian JAKIM dan juga IPPKN pun sekarang sedang berusaha kat tu. Mereka nak syarat satu modul, dia panggil modul kebapaan sekarang ni. Okey. Jadi doakanlah negara kita ke arah tu, insyaAllah. Jadi kita nampak kat sini pendidikan kita dekat sekolah, dia tak mempersiapkan anak-anak kita lagi ke arah menjadi seorang suami, seorang bapa. Ada pendidikan Islamnya, tetapi pendidikan Islam tu masih lagi belum ketat. Dia masih loose lagi lah sampai kita boleh faham fungsi dan peranan. Kalau saya ingat balik, saya kecil-kecil dulu, saya sekolah Arab. Okey. Jadi bila sekolah Arab ni, dia lain sikit. Lepas sekolah rendah, petang tu kan kita pergi sekolah Arab kan. Yes. Belah-belah utara lah kita pergi sekolah Arab. Kita masuk darjah 4, darjah 5 tu kita dah belajar dah munakahat. Benda tu fiqh, kita dah belajar munakahat, kita dah belajar. Dia bukanlah kata dia jadi satu ilmu yang nak suruh kita jadi suami, tapi dia mempersiapkan kita ke alam rumah tangga. Jadi rukun nikah tu kita dah dapat, kita dah faham macam mana nak jadi suaminya sebagai lelaki, isteri sebagai wanita, fungsi walinya, saksinya, ijab dan kabul. At least basic tu kita dah tahu dah. Termasuk seksual sekali. Termasuk seksual sekali. Bila nak mana wajibnya, bila memang fardu ain darjah 6 tu dah lepas. Dah lepas dah. Betul. Jadi itu kita dapat dulu. Jadi kita dah tak jadi macam remaja sekarang ni, tapi remaja sekarang ni pula mereka terlalu advance. Bila naluri tu ada, saluran yang tidak ada. Itu yang pergi ke yang negatif. Jadi ini yang membahayakan mereka. Dia orang lagi jauh menjadi bapaknya, tetapi secara tidak sah. Itu yang kita nampak adalah benda yang sedang mencabar anak-anak muda kita zaman hari ni lah. Yang ditambah lagi pula, sekarang ni Allahuakbar sahabat lah, mungkin perangan Pak Uti lah iaitu trend yang mana perempuan cari lelaki. Media sosialnya tak kira lah. Ada dapat ada influencer yang katakan kena cari jodoh, tak boleh duduk je, perempuan kau kena cari. Songsang. Pergi cari timbul. Kita kembali balik kepada dalam kisah Qasas. Kemudian Nabi Musa AS lari daripada Mesir dengan minta tengok Ta'ala, dia sampai ke Madian. Dia sendiri bertemu, nampak seorang wanita, dua perempuan menjaga kambing-kambing ni, tak bagi minum. Sedangkan telaga tu ramai anak-anak muda bagi minum kambing, tapi tak bagi. Nabi Musa AS orang yang suka keadilan. Dia kata, pasal apa tak ada ni kan? Dia tanya kepada
wanita tu apa hal dia cerita dia nak biasanya dia kelab perempuan muda kambing dah balik baru dia ambil adik. Mungkin dah maghrib baru dapat orang punya time dia maintain lah. Jadi sebab dia ni strong kuat ni, dia pun macam tak adil, dia halau nyebut jantan tu, suruh si perempuan tu bagikan minum kambing, lepas tu balik awal. Tapi dia tak lah minta doa yang popular kan. Itu doa tu hebat tau. Dia bukan minta jodoh, dia minta rezeki je, doa je, pendek je. Tapi Allah bagi 4 perkara pada Nabi Musa AS. Dapat isteri yang solehah, mertua yang baik, berilmu, dapat harta, dapat kambing-kambing dapatkan dia, dan juga jiran yang bi'ah yang solehah. Doa minta rezeki je. Jadi kembali balik kisah tadi, iaitu perempuan tadi pula dia tak cari. Dia balik betul ke ayah dia. Dia kata, ayah bercerita, ayah kata ambil panggil dia. Datang rumah Nabi Musa AS, ceritalah kisah dia kan. Orang berilmu kan. Lelai perempuan kata, ayah ambil dia kerja dengan kita, nampak dia kuat, amanah kan. Perempuan pandai, dia tak direct tau. Kata ayah, okey lah. Kau pilih mana-mana dua ni, kau pilih. Kisah tu memang cantik tau kalau kita kaji. Yang pertama, perempuan kerjalah kau. Kau kerja kat mana-mana, kerjalah. Niat bekerja untuk tolong ayah. That's it. Jangan sibuk dah cari jodoh. Jangan. Kalau jodoh itu rosak. Jadi dia fokus. Kemudian insya-Allah Allah akan hantarlah. Itu berasal surah An-Nur. Orang yang baik, orang yang baik, Allah bagi lelaki yang baik. Lelaki yang baik, orang baik kan? Surah An-Nur tu. Jadi orang baik, Allah hantar kat orang baik. Tapi cantiknya Allah ceritanya ada perempuan. Kata ayah, kau pilih. Maknanya jodoh kita pilih tau. Kita pilih. Lagi satu dua anak kita pilih. Jadi sebenarnya jodoh kita pilih. Bukan perempuan pilih. Betul. Oleh itu kesekarang perempuan sibuk nak cari. Jangan rosak. Sebab yang dicari si A tu, handsome tu, bayangkan ada 10 lagi wanita minat A tu. Kemudian si A lelaki tu mungkin tak bersedia lagi. Dia tak ada duit lagi. Dia huha-huha handsome dekat media sosial, dekat nampak handsome. Dia tak ada duit lagi, mungkin tak minat. Tapi dia suruh main-main je. Habislah semua. Habis 10 kena tipu dia lelaki tu. Dia tak bersedia. Therefore, selalu nasihat pada lelaki dia. Bila kau nak kahwin, selain daripada ilmu tadi lah, mesti ready dengan cukup anda punya kewangan lah. Stabilkan dulu. Layakkan dulu. Ada pesan Allah. Kalau kamu tak mampu lagi, sabar, tangguh dulu. Kau carilah Allah punya kenaan. Barulah. Kalau tidak, kau puasa. Kalau tidak, kau sabar dulu. Jadi, lelaki kita kena bersedia. Therefore, banyak pesan dalam TikTok, pesan kat Instagram. Lepas tu ada TikTok tu, betul kat dia orang. Okay. Instagram, okay. Maknanya, kalau lelaki tu, kau tak cukup lagi duit, tak asahlah sibuk nak ngorek empat tasah. Kau seksa perempuan je. Perempuan minat. Kau tu handsome. Tengok tak bila dah ajak kahwin, tak bersedia lagi, nak capai cita-cita. Dia dah kacau perempuan tu kan. Itu nak cari lain lah tu. Iya. Jadi rosak perempuan je. Rosak perempuan ya. Siapa tu perempuan, kau tak cari. Kau tolong mak ayah, pakai mak ayah. InsyaAllah. Doa lah Allah Ta'ala. Allah kau hantar terbaik untuk anda. Tawakal lah. Sedekah apa nama tawakal Allah Ta'ala. Senang Allah atur. Sebab Allah Maha Pengatur. Kalau kau sibuk juga cari jodoh, macam mana ni kan? Itu dia tips daripada Pak Oteh untuk wanita-wanita, termasuk juga untuk lelaki-lelaki. Kalau kita ingat-ingat balik, kenangkan balik kisah yang dikongsikan tadi oleh Pak Oteh. Macam mana perjalanan Nabi Musa AS dari Mesir masuk ke Madian. Saya dah sampai dah di Bi'ir Madian tu. Saya dah sampai dah. Saya pergi dalam siri Kembara Wahyu Jordan saya buat pada tahun 2022. Pergi ke Madian lah. Saya sampai ke Madian waktu tu. Saya pergi ke gua yang dikatakan kawasan yang anak-anak Nabi Syuaib itu tadah air, dan di mana dia bertemu dengan Nabi Musa waktu tu. Tapi waktu tu dia belum Nabi lagi. Musa hanyalah seorang remaja yang lari akibat dia tertumbuk salah seorang daripada pegawai istana Firaun, dan akhirnya dia mati dan dia terpaksa bawa diri. Tapi yang menarik dari cerita daripada Pak Oteh ni, untuk lelaki-lelaki anak-anak muda semua, kena ingat kisah Nabi Ibrahim bukan datang kosong, dia datang dengan satu tanggungjawab.
di mana offer daripada Nabi Syuaib tu bukan offer kau boleh pilih saja tau. Dia kena ada syarat 8-2 tahun. 10 tahun kau kena kerja dulu dengan dia. Itu adalah cara Nabi Syuaib nak melihat. Adakah dua ciri yang ada pada Nabi Musa, iaitu yang pertama rajin bekerja, kedua boleh dipercaya. Ini ciri-ciri yang kita kena ada kalau kita ikut uswah daripada Nabi Musa AS. So, adakah kita ni dah berjaya menjadi lelaki yang rajin bekerja tu? Sebab kalau nak kata ada duit tadi, dari segi ekonomi, rajin bekerja lah tanda dia. Boleh dipercaya, itu amanah. Ni nak jaga anak dara orang ni satu amanah. Kan? Jadi dekat sini kita masuk satu lagi soalan. Ada lagi? Okey, boleh. Nak tambah yang contoh tadi kan. Yang ayah dia beritahu aku 8, tambah 1 lagi 10 terpulangan. 10 tahun. Sekarang dia begini tau. Begini. Banyak orang lelaki ni udah komplain. Main sangat hantaran. Kalau dia rujuk pada ayat tadi, malu dia tau. Nabi Musa AS, ayat kata aku tak 8. Kalau tambah 2 pelan kamu kan. Kata Nabi Musa, yes, aku ambil 10 tu. Nampak tak? Dia bagi 8, aku tak 10. Maknanya kau takdirnya kata pengantin ayah pada perempuan kata aku letak 10,000 hantaran. Pakcik, saya bagi 20,000. Inilah ikut sunnah Nabi Musa AS. Barulah power kan. Ini mahal, nak sedikit. Nego 50% ataupun cara rahsia. Dia sembang dengan bakal isteri dia, share. Itu yang saya cukup marah sekali pada bakal lelaki. Banyak kes tipu tau. Macam ni tau. Dia dia tak pakat lah sebab perempuan dah suka pada lelaki tu, suka sangat dah, sayang sangat dah. Dan kan lagi tak mampu. Tak mampu lah. Okey, pakat-pakat. Kita akan share. Jadi 50-50. Hantaran 10,000, dia bagi 5,000. Tak pula satu bahagian daripada negeri kita ni, sebab mungkin pada timur tu, kebanyakannya hantaran bagi bulat-bulat pada anak perempuan. Kebanyakan, setengah-setengah lah. Jadi, kata mak ayah tu, tak apa, kau bagilah pada isteri kau tu nanti. Masa hari perkahwinan tu, dia bawa ni kertas, sampul, kata-kata kosong tu. Kononnya cash 10,000, kononnya. Salah lah dengan kata salah semua tu, dia ambil balik. Dia bagi perempuan. Sebenarnya kertas kosong je. Sampai sudah tak bagi. Sampai dapat anak 2 tak bagi. Kau bayarkan. Sebab pada asalnya dia tak mampu. Ada yang sharing. Ada perempuan tanya dia, okey, kalau saya nak tolong juga. Boleh saya kata. Dengan syarat, beritahu pada mak ayah kau tu. Sebab yang letak harga tu mak ayah. Jujur. Ini walaupun kata tak wajib pun dia. Fine, tak wajib. Ini adat. Tapi ini macam menghormati, menghargai mak ayah kau. Dia minta 10,000. Beritahu dia, ayah boleh tak saya bantu suami saya ni 50%? Kalau mak ayah kata, okey. Padahal. Kalau kata, banyak yang tipu. Akhirnya nanti, itu tadi yang tak kawam tadi. Dia tahu, dia tak kuat, dia tak power. Kemudian kahwin cakap, bila kahwin nanti, dia culas. Nafkah, culas, semua nak share. Bila kata, nak share rumah, nak share. Apa ceritanya, di mana? Nisa ayat 34. Hilanglah dia punya kekuatan seorang lelaki. Ini mandatory tau. Ini bukan boleh main-main tau. Mandatory tau peranan ni. Itu yang dikatakan. Sebelum kahwin lagi kena qawam. Jadi kalau sebelum kahwin pun kita tak ada stand, tak ada prinsip. Qawam ni sebab prinsip. Macam mana kita berpendirian. Macam mana kita mampu untuk berdiri. Dan kita mampu untuk bangkit melindungi wanita. Itu satu yang menarik juga. Cuma begini. Maknanya ialah kita usaha sungguh. Dan kalau takdirnya usaha itu Allah sempitkan sikit rezeki, don't worry. Adalah orang bantu, don't worry. Gantung pada Allah. Contoh bila kahwin ni kan, kita buat supaya sedaya upaya kita untuk penuhi nafkah macam-macam lah. Isi faham, dia tahu suami dia memang jujur, tapi adalah kelemahan-kelemahan tertentu, dia sanggup bagi tahu, tolong. Di mana tu? Surah An-Nisa ayat 4 rasanya. Yang mana wajib bagi mas kahwin pada isteri. Kalaulah isteri tadi dengan rela hati bagi sebahagian daripada makan pada kamu, kata Allah, ambillah, makanlah. Itu bermakna wanita ni memang kalau di rumah, walaupun si rumah ni disimpan duit dia. Dia simpan duit dia. Kenapa suami dia macam hujung-hujung bulan dia tak ada, mungkin moncol kan apa. Tapi jujur dia bagi kat abang dia.
Boleh dibenarkan. Dia bantu. Ya, tapi dengan syarat tu. Dengan Suami syarat. betul-betul usaha. Allah kata Allah dia melapangkan rezeki, dia menyempitkan rezeki. Bila tu kau buat bersempit tu, ada tujuannya. Dia tengok, isi kau tolong tak? Tolong, dua-dua dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Tu kelebihan tu Allah nak bagi. Dalam ujian tu Allah nak Yeah. bagi rahmah dia tadi tu. Dia nak bagi ketenangan. Exactly. Suami akan rasa tenang bila ada isteri yang membantu dia dalam diam. Jadi itu betul. sokongan moral yang kadang-kadang ni hari ni sebenarnya sangat kurang. Ya Allah. Kita dapat lihat kualiti yang ada pada pasangan suami dan isteri. Itu yang kita nak masuk ke soalan seterusnya ni, tentang beza dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Allah Akbar. Sebab kalau kita tengok ni, dia ada beza antara memimpin dengan kasih sayang ni, memimpin dengan emosi yang stabil, berbanding dengan memimpin dengan kuasa. Kuasa ni kadang kita nak tunjuk siapa kuat, siapa hebat. Veto kita tu kita nak guna sebagai suami. Yang membuatkan isteri tu dia rasa dipimpin bila dia mendapat suami yang as good as Qawam tadi. Dia mampu untuk memimpin. Berbanding yang satu lagi yang buat isteri ni dia rasa seperti diperintah. Kerjanya macam tadilah, tak nak dah sampai isteri tu dia anggap macam orang gaji. Kerja dia kena masak tadi contohnya. Tapi kalau suami yang memimpin, dia akan bantu apa yang dia boleh. Dalam masa yang sama dia akan guide. Benda yang dia suka, dia bagi tahu sampai isteri dia tahu, oh ini kesukaan suami ni. Jadi dia masak apa yang dia suka. Dia masak pun dalam keadaan dia redha, bukan dalam keadaan terpaksa. Itu satu contoh. Jadi nak tanya Pok Tin ni, apa beza antara suami yang sekadar menjalankan tanggungjawab dengan suami yang betul-betul memimpin dengan nilai qawam tadi, yang menyebabkan isteri tu betul-betul rasa selamat berada di bawah kepimpinan Allahu Akbar. Dia tak lain bukan daripada suami tadi ataupun lagi tadi sentiasa berdoa lah pertama sekali maknanya bayangkan satu ayat tu, malaikat masuk dalam bilik kita diucapkan assalamualaikum bima sabartum. Iaitu masuk dalam mana-mana bilik dia tegur kita dengan keluarga kita dalam malaikat itu, selamat sejahtera kamu kerana kesabaran kamu. Kita kena bayangkan kita dengan isi kita, anak-anak kita semua dekat dalam bilik tu. The first one. Ini kena ada looking forward lah. Maknanya end mind punya thinking tu. Si suami ni. Yang memimpin ke arah sana. Pimpin dia sampai ke akhirat. That's it. Pimpin lelaki betul pimpin bawa keluarga sampai ke akhirat. Dia boleh bayangkan duduk dalam bilik tu dengan semua anak dia. Dan datanglah malaikat mengucap, selamat hari kamu. Assalamualaikum bima sabartum. Satu lagi tentang amal kamu tu. Itu dia. Itu memimpin betul-betul real pemimpin. Jadi bila si suami tadi yang memimpin kau tu, jadi dia tidak menggunakan dia punya authority. Dia tak menggunakan kuasa aku. Aku nak ayah kamu. Aku didik kamu bersusah ni lagi dah. Kena ikut cakap. Tak. Dia akan sentiasa memimpin dan paling minimum lah suami tadi, dia punya wirid ataupun doa duduk antara sujud tu, dia betul-betul strong, betul-betul power punya. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, yang tu sakit wa'afini wa'afani apa aku. That doa tu soal sampai pemimpin tu memang bukan Allah Taala. Dia nak bawa bini pimpin isteri dia minta petunjuk. Dan aku ni rezeki tak ada, minta rezeki. Kadang aku sakit, ya Allah, kau sakit ni memang tak bagi atas dunia ni, minta Allah sihat. At the end minta Allah kalau boleh sekosongnya dosa kita ni. Berapa kali kita beli doa macam tu kan. Wah, di situ Allah akan tolong kita. Allah tolong kita tau. Maknanya kalau keep on, Allah suka kita doa kan. Pimpin ni bukan kita sebenarnya. Bukan kita sebenarnya pimpin ni. Allah bantu. Dalam Quran pun banyak sebut Allah bantu Nabi-Nabi tu. Kadang-kadang Nabi sedih sangat. Umat dia tak mengikut kata dia. Kata Allah, kau jangan sedih. Aku kadang bagikan petunjuk pada orang tu. Tapi continue bagi nasihat dengan data dan fakta. Dengan moving, dengan perangan nyata kan. Begitulah koneksi kita. Apa saja kita cerita kat dia, akal dia, pastikan ada rujukan kita Al-Quran. Mengapa sebut? Pastikan ada rujukan kita ada hadis. Kita siap kenapa hadis katakan ni, Al-Quran kata ini. Ataupun paling minimum buku-buku sekian kata ni, buku-buku kata ni, ada rujukan. Barulah dia nampak, okey, suami aku ni bukan atas nafsu dia, kerana dia ada rujukan-rujukan dia.
Jadi itu real leaders. Kena ingat dia sampai ke akhirat lah. Tapi kalau memimpin kan untuk dia aku je, untuk aku punya maslahah aku je, itu tak. Contoh kan, contohnya perempuan kan dia ada sebulan tu ada 4 mood dia. Masa dia haid kan, period tu mana suci sikit, kemudian masa cuba, kemudian ada keempat-empat beza mood ni. Kalau suami tak faham, habislah. So nak didik orang yang berbeza-beza mood ni, nak ada easy tau. Sama juga anak perempuan kita, sama juga mood dia. Dia kan sama. Jadi kita kena belajar juga how to pimpin dia. Kadang-kadang merajuk dia bukan salah kita, dia ada merajuk dia tu. Kadang membawa pala bagi kita. Jadi kalau orang yang nak pemimpin, kena faham mengapa dia merajuk. Kita kena faham mengapa dia ada 4 level tu. Kalau nanti nak go detail, kita masuk tajuk lain lah. Tahun 4 tu. Sebab tu memang special. Suami kena faham. Wanita berbeza. Pimpin mereka tu, bawa mereka ke arah berdasarkan dia punya chemical badan, kendak dia punya jiwa dia. Dia rasa terhibur. Dia rasa betul memimpin. Kalau memimpin kena maslahat suami je, bukan memimpin. Kalau aku suami aku. No. Itu tak ada. That's real memimpin. At the end, sampai kita dah umur dah lanjut, ataupun peringkat fasa-fasa spiritual orang percaya berkemah ni, sepatutnya berdua tu dah jadi satu badan, mantap dah. Seolah si isteri tangan kiri, suami tangan kanan. Isteri kaki kiri, suami kaki kanan. Otaklah dia otak kan. Suami otak kanan, suami yang kanan, isteri yang kiri. Dalam kepala bersyuruh. Seolah-olah satu badan. Patutnya begitulah umur berkemah berdua. Pada masa itu dah sama-sama memimpin. Sama-sama badan sama memimpin ke arah. Dia lupa, bang. So azan tu pergi masjid, bangun suami tu marah dah isteri dia. Sebab dah sama memimpin. That is the dear leader. The end of the umur kita dah tua tu, sama-sama memimpin satu badan dah. Dia dah tua kita tegur dia. Give and take. Exactly. Itu tendak. Sampai the end dah tak ada ketua dah. Sama-sama jadi ketua. Sama level. Okay, menarik soalan tu kerana bila kita cerita tentang orang-orang lama ni, dia boleh memberikan kita tips yang sesuai untuk kita bawa diri kita dalam keluarga. Terutamanya kalau kita tengok pasangan-pasangan muda sekarang ni, dia ada macam masalah sebenarnya sebab dia ada cabaran. Mereka dalam, kalau orang dulu mungkin konflik dari segi peranan. Bapa nak buat peranan bapa, isteri ni cuba mencari peranan dia sebagai seorang isteri, ibu, semua tu konflik zaman dulu. Tapi konflik zaman sekarang ni, cabaran utama dia adalah tekanan hidup. Kalau kita tengok, suami tu pun manusia. Jadi dia pun mengalami tekanan-tekanan dari segi kerjayanya, tuntutan dari segi social status. Kalau kata orang suka buat perbandingan, persepsi manusia tu, siapa lebih daripada siapa, rumah besar, kereta besar, jawatan pun nak besar. Semua ni memberi tekanan, terutamanya kepada suami. Nanti kalau isteri pula, isteri pun akan bandingkan. Kan waktu belajar bercinta. Tapi bila dah masuk alam rumah tangga, alam pekerjaan, dia dah mula berbeza. Dan itu semua kadang-kadang tak menjanjikan sesuatu yang menyebabkan rumah tangga tu bahagia. So, dalam realiti ni, dengan kos yang semakin tinggi, kerja yang boleh kata semakin menekan sara hidup kita semua, masa pun hari ni dah sekejap, semakin sempit. So, apa cabaran paling besar untuk suami ni, dia nak terus kekal konsisten, istiqomah sebagai seorang suami yang qawam dalam rumah tangga? Power soalan ni. Okay. Begini tau. Kita punya kehidupan ni adalah one way street. There's no U-turn. Alright. Terpulanglah siapa mati dulu, siapa nanti kemudian. Berdasarkan populasi Malaysia ni, orang lelaki katanya akan mati berumur 73 tahun. Itu statistik lah. Perempuan 78. Ni Malaysia Malaysia. Kita ambil tengah lah, 75 lah. Pak dia dah 71. Allah Akbar, ada 2 tahun lagi lah. Hidup kan. InsyaAllah panjang umur. Dalam tempoh one way street tu, semua akan lalui fasa ini. Kita bincang pasal kewangan dulu. Semua akan lalui, sama kahwin tak kahwin sama. Iaitu pasal bila umur 20-30, dia tak kahwin lagi. Ada kerja, banyak ada kerja, normal lah. Dia banyak lagi. Bila dia berkahwin, umur 30-45 tu, duit paling kurang lah poket dia tak bulan. Hutang ni, hutang. Anak lagi ada. Memang strong. Itu dipanggil krisis kewangan. Antara 30 sampai 45.
kat segi kewangan. Masa ini ni, kalau dia tak prepare, tak bersedia betul-betul, tak belajar betul-betul mengurus keuangan pasangan suami isteri ni, memang akan krisis. Krisis dia tak sekepala tu. Memang perempuan ada kendak dia. Laki kendak dia, kalau laki ni hobi dia daripada dulu suka main golf, payahlah kan. Takkan dia tak ubah. Contohnya kan, dia kena tempoh fasa tu. Bila fasa berikutnya dah 45 ke atas, masa tu duit dah banyak. Mana anak-anak dah besar sekolah kan. Duit dah banyak. Ada cabaran lain pula. Orang lelaki ni kalau banyak duit, mula panjang lah fikirnya. Sebab isinya dah menopause, dia boleh fikir panjang. Itu pun dugaan juga kan. Jadi fasa. Baik, itu tentang kewangan. Okay. Tentang emosi pula. Bagi wanita, lelaki umur testosteron ni, dia umur 20 paling top tu. Paling ganas, paling pahan, paling top. Kalau kahwin tu dia harimau. Kamu faham harimau? Ya. Hari harimau. Kemudian bila umur dah 30, 40, dia turun sampai umurnya dalam 60, berkemas tu, separuh je hormon testosteron dia dikeluarkan oleh badan. Dia lemah. Tapi tujuannya supaya bila dia lemah, dia tak nafsu, dia jadi macam malaikat. Kan malaikat tak nafsu kan? Ya. Tapi otak dia penuh dengan ilmu, penuh dengan pengalaman. Maka di sini Allah bagi peluang bagi emas, hormon rendah ni, di sinilah peluang anda bersedia untuk ke akhirat. That's why orang ramai orang pencen dekat masjid. Memang patut pun. Kalau orang pencen tak ke masjid, dia telah menzalimi diri dia. Baik. Apa cabaran tadi? Kembali tadi. Maknanya perempuan masa 30-40 tu memang tengah stres tau. Kehendak belayan dia paling lebih tinggi daripada suami dia. Ramai krisis, ramai skandal. Sebab tak puas, tak dibelai oleh suami. Suami tak tahu, bahaya. 30-40 perempuan? Yes, exactly. Masa tu, suami ni biasa je. Dia perempuan terlebih hormon. Masa tu, dia harimau, dia lebadak, dia lebaya. Ganehnya. Merajuknya, lalu merajuk. Kalau tak faham, habis. Jadi, masa ni ada suami kalau macam rasa dia lemah, kenalah buat tenaga minum lah, madu keluluk ke takir lah. Buat tenaga balik ataupun kurangkan tu, maknanya jaga badan dia. Ini kena rasa dia. Dan step by step. Itu baru bab emosi dan juga kewangan. Banyak lagi faktor-faktor. Kita kalau tak belajar ni, panjang hidup tu, habis. Macam Pak Uti, alhamdulillah kami dah lepas lah. Dengan Mak Uti faham kami selalu. Jadi dah habis. Sekarang kami dua fokus spiritual journey. Ke akhirat je. Cari peluang kalau boleh buat pahala je kalau boleh. Tak nak buat dosa dah. Tak buat dosa dah. Jadi pahala je. Jadi berdoalah bertempuh tiap Ramadan. Berdoalah 1 hingga 10 Zulhijjah tu, berdoa banyak buat pahala. Sebab nak tahu pahala ni. Jadi pergi masjid kan. Dan nak mati dah. Kalau tak buat juga, kau zalim. Itulah tadi. Maknanya cabaran kita sekarang ni, setiap individu kita lah kena belajar kita punya one way tu, apa akan kita lalui. Bincang bersama-sama dengan suami isteri. Bincang elok. Contohnya kalau umur 30-40 tu, kan ada doa kan. Orang lelaki saya umur 40 ada doa kan. Ya, betul. Kau tengok doa tu, memang itu tengah peak stress tu actually. Doa tu lah Allah pujuk jiwa kita. Aku tahu kau stres. Kau baca ni. Lahnya menjadi orang yang bersyukur. Ya, betul. Nampak? Bersyukur. Jadi itu penting tu. Layan mak ayah dulu. Nikmat tak syukur. Kena kita punya amak soleh kita bagus kan. Terus bertaubat. Kau tahu kamu banyak buat dosa. Kau tahu bapa pekat ni banyak buat dosa. Bertaubat kau tak terus bertaubat. Jadi itulah dia punya pesanan saya lah. Maknanya cabaran tu kembali rujuk pada Quran. Yes. Media sosial memang jangan rujuk lah banyak sangat. Baca, dengar cukup. That's it. Nak refer, nak rujuk, Al-Quran lah yang ada. Ataupun tanyalah orang yang mengetahui. Itulah. Tengok TikTok, tengok social media, tengok boleh, baca boleh, percaya jangan lagi. Kita kena kembali rujuk kepada Quran. Dekat situ, semua tips-tips tadi tu, even doa tu daripada surah Al-Ahqaf ayat ke
46 ayat 15 sebenarnya. Yang menampakkan doa kita tu ketika umur kita 40 tahun. Balaghul asyuddah Allah kata. Bila dah capai usia matang, arba'in sanah. Mereka dah sampai usia 40 tahun tu. Masa itulah kita berdoa agar kita semua ni dimatikan dalam Islam. Dan kita menjadi orang yang bersyukur. Itu ayat yang tadi tu. Ya, betul. So, sebenarnya bila kita faham benda-benda yang ada dalam Quran, kita senang sebenarnya nak tahu kita punya matlamat. Kita punya jalan nak memimpin isteri menjadi orang yang qawam ni. Nak istiqamah tu kita dah ada motivasi kita. Ada. Bangun pagi je kita tahu. Allah. We are looking forward to the future. Hari ni aku nak jadi suami macam mana pula. Betul. Esok nak jadi suami macam mana pula. Ke depan macam mana pula. Dan kita oleh fokus. Ni dah masuk 40-50. Isteri dah nak menopause. Tanggungjawab dah berbeza pula. Betul. Dia pun dengan emosi dia unstable-nya. Kita pun dalam ke arah emosi yang unstable. How to balance everything tu. Allah Akbar. Umur 60-70. Tapi kalau Pok Teh cerita tadi, umur average kita ni 73. Kalau kita ambil umur Rasulullah 63 tahun. Nabi pun dah cakap umatku antara 60 ke 70. Dan itulah fasa yang kita dah kena perlu bersedia. Jadi sampai usia tu sebenarnya nak jadi lelaki qawam ni, saya suka sebenarnya macam isteri saya ni, saya cerita isteri saya sikit. Kita ni jarang nak jumpa ni sebab kita dua-dua sibuk. Allah Akbar. Saya kan travel. Kita keluar negara apa semua. Jadi kadang-kadang tu ada yang perempuan-perempuan ni tanya isteri saya, macam mana dia melayan saya. Dia kata tak bergaduh ke? Dia tanya. Jadi isteri saya cakap, suami tu dia dah lah keluar selalu. Baliknya, jumpanya sekejap. Daripada kita bergaduh, baik kita layan dia. Yalah. Jadi dia mengambil langkah yang moderate. Dia tak nak terlalu agresif. Yang sampai asyik jumpa je gaduh. Jadi ini yang kita nak didik sebenarnya. Saya pengalaman perkahwinan saya dah masuk tahun ke-14. Allah Akbar. Anak dah 7. Okey, masya-Allah. Kalau saya senang je. Saya menang kat situ lah. Jadi kita rasa 14 tahun perkahwinan ini mengajar kita macam mana masing-masing mencari jalan untuk tone down. Kita memang kena qawam lah. Kita faham Qurannya, kita faham macam mana peranan prinsip kita sebab kita nak didik dia. Jadi untuk orang luar ni, untuk suami-suami kat luar sana tu, kita sebenarnya rumah tangga ni adalah satu proses. Kita nak membina rumah yang di dalamnya adalah aturan Allah tu. Itu betul. Kita panggil kahwin ini masjid. Perkahwinan itu satu masjid. Bina masjid, betul. Bina masjid, masjid itu Baitullah. Jadi Allah, rumah Allah tu di dalamnya itu adalah aturan-aturan dia. Betul. Cantik. So selagi kita ni sebagai suami membangunkan, orang panggil kalau siratal mustaqim ni, dia bukan sekadar sirat yang lurus, jalan yang lurus. Mustaqim ni daripada perkataan qiyam. Kalau kata qawam itu sendiri daripada perkataan yang sama. Betul. Jadi mustaqim, istiqamah, qiyam, qawam adalah perkataan yang sama. So macam mana kita nak memastikan kita ni boleh membangunkan agama ni? So dalam rumah itulah kita nak jadikan sarana dia. Jadi suami membangunkan isteri, isteri menjadi qarina, pendamping kepada suami untuk membangun bersama. Bukan korin setan tu kan? Korin tu bukan setan tu. Qarina ni adalah pendamping. Allah Akbar. Jadi kemana suami berada di situ dia membawa isteri dia bersama-sama lah. Jadi kalau saya, sebab tu Nabi kata, kalau engkau keluar di luar sana tu, engkau nampak ada perempuan yang cantik. Seharusnya pandangan kita, fikiran kita kembali kepada isteri kita. Sebab itu yang halalnya. Itu yang menjadi suri hati kita. Itu yang menyelamatkan kita dari zina lah. Jadi ni benda-benda yang kadang-kadang anak muda kita, mereka tak nampak. Bila dah berkahwin, itu yang kadang-kadang kita kena rasa, betul lah, persediaan sebelum kahwin tu sangat penting. Betul. Saya sendiri, bila kita duduk dalam bidang syariah, kita duduk dalam satu tempat yang mahkamah syariah, nama je pun mahkamah syariah. Kadang-kadang bergaduh benda kecil. Kan? Pasal beruh gigi pun boleh bergaduh, lepas tu boleh bercerai. Kan? Benda kecil-kecil ni kadang-kadang jika tak di-attend, apa lagi benda besar. Ni saya nampak Pak Utih sebagai orang lama, dia dah melepasi fasa tu. Dah. Jadi kita tapi pasal gaduh masih ada lagi. Pasal gaduh ada lagi ya? Satu lagi bab gaduh. Gaduh ni sebenarnya ada setengah perempuan, dia suka gaduh. Dia suka gaduh. Gaduh tu menambah kasih sayang.
Atau beza sikit. Okey. Ya ada perempuan dia gaduh tu bagi dia Allah satu kasih sayang. Maknanya orang gaduh tu maknanya aku sayang gaduh. Oh, ya. Jadi dia gaduh kena dia sayang. Jarang orang perempuan pergi kat luar tu nampak orang buat gaduh. Tak. Dia hanya gaduh pada orang dia sayang. Contohnya dia akan cemburu pada orang dia sayang, kan? Jadi sebahagian wanita gaduh tu adalah kerana dia sayang. Cik suami kena faham lah. Untuk mekanisme nak mendekatkan hubungan. Tapi cik suami ni pula ada jenis kategori yang maskulin ni, bila kalau gaduh je, habislah kamu tak sayang aku. Dia belah lah. That's why kena baca balik tentang perbezaan lelaki perempuan. Lelaki dan perempuan. Tapi tak semualah, tak semua. Jadi, katanya Zaujah Hantar rasanya ada jenis yang maskulin, relax je. Apa gaduh kan, relax je. Dia maskulin je minda. Wife saya accountant. So dia dia banyak benda jadi dah kira-kira. Jadi okey lah tu. Syukur, itu kena syukur tu, masya-Allah. Alhamdulillah tu. Ya, masya-Allah. Nak cari pasangan tu kita dah awal-awal ni, kita dah list down dah karakter-karakter yang kita nak kena cari. Memang tugas kita, bukan perempuan. Betul. Kita cari. Itulah kenalah sikit tu dengan apa yang Pak Teh cerita tu. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk wrap up ni. Yes, please. Jadi kita nak dah sampai dah ke penghujung episod kita ni. Yang kalau kita boleh ambil peluang lah Pak Utih sebagai orang yang lama, apa nasihat Pak Utih untuk suami-suami muda ni terutamanya, dan bagi mereka yang mungkin baru nak mengenal erti memimpin rumah tangga, benda baru, suami muda, supaya at least lah mereka ni tak rasa putus asa kalau diuji, kalau ada sedikit cabaran, baru kahwin sebulan 2 bulan dah nak gaduh, setahun 2 tahun dah mula masam muka, itu semua cabaran awal perkahwinan. Kan? Jadi macam mana mereka nak terus belajar untuk menjadi suami yang qawwam, dalam masa yang sama adalah suami yang disayangi. Itu apa nasihat daripada Pak Teh? Baik, ada dua, kalau perang Pak Teh lah, dia kena dua pihak lah. Pertama sekali ayah kepada anak muda tu. Baik. Kebanyakan sekarang ni banyak ayah-ayah lepas bebas anak lelaki dia sendiri. Apalagi yang perempuan, anak dia perempuan, dia bebaskan. Jangan. Wahai ayah-ayah, tunjuk kita untuk cara jodoh anak kita. Sama juga lelaki. Anak lelaki pun kita kena carikan sebenarnya. Sebenarnya cari. Kau tengok kata-kata sahabat, kebanyakannya anak tunggu ayah carikan. Ya, sebab jodoh ni adalah ketentuan Allah Taala. Oleh itu ayah kena berperanan. Ada sama anak lelaki dan perempuan. Jadi of course berperanan tu, jadi kita jangan bebas. Banyak kes tadi, kes al-Khassas tadi kan, kes Nabi Musa AS bertemu dengan perempuan tadi, ta'arufnya dia kadari Nabi Musa dengan ayah. Tapi sekarang ni ta'aruf ke perempuan dengan lelaki dan ta'aruf, istilah ta'aruf. Dan saya, siapa yang terjun ta'aruf ni? Saya kata mana ada ta'aruf lagi perempuan ni kata. Ta'aruf kalau kena minat tu, panggil boy tu pergi jumpa ayah kau. Si lelaki kan. Sama juga kita lelaki, ayah sila berperanan sekarang. Sila peranan, tajuk ni bukan setakat kawan lelaki, ayah tu peranan untuk didik anak lelaki. Maknanya kalau nak jodoh dah, boleh tak ayah carikan, biar kami carikan, biar kami mak carikan. Sebab pandangan mak ayah dia lebih meluas. Tapi kalau pandangan anak yang cari ataupun anak perempuan yang cari, dia fokus pada itu je, tak nampak yang lain tak. Tak nampak yang orang tua nampak. Jadi itu pertama sekali lah. Yang kedua, wahai lelaki, maknanya maknanya selain daripada memang kau dah bersedia dengan beginilah, sebelum kau kahwin kau tanya mak ayah. Ayah, saya ni nak kahwin, okey ke? Tanya ni mereka. Biasanya mak ayah tahu dah masa anak tu bersedia ke tidak. Biasa gitulah. Ada orang tanya, Pak Tim, saya ni macam mana tahu saya ni dah boleh kahwin? Kau tanya mak ayah kau tu. Kerana setengah-setengah mak ayah dia tak mahu lagi anak lelaki kahwin tak. Walaupun anak dah bekerja. Sebab dia masih sayang lagi anak tu, dia masih nak lagi manja dengan anak lelaki tu. Dia nak lagi anak tu didik, bantu dia, bantu adik-adik dia. Dia sebab kata belum lagi bila bawa je calon, tak sesuai. Sebenarnya dia tak bagi anak kahwin. Tak berani nak lepaskan lagi. Yes. Itu kita hormat tu. Nampak tak? Jadi itu pertama sekali maknanya minta tanya pada ayah. Dan ayah tahu kalau anda bersedia dari sudut ilmunya, kekuatan, keuangan, mereka tahu. Jangan lepaskan. Itu syarat dia. Maknanya nak kahwin, of course lah, bila mak akan tahu anda layak ke tidak. Waktu sama, cari ilmu kan nak kahwin tu kan. Tapi penting, the turning point, minta tanya mak ayah. Cumanya mengharap sungguh lah, mak ayah sekarang ni kena berperanan lah.
Jangan lepaskan anak lelaki perempuan cari sendiri. Jangan. Itu tanggungjawab kita tu. Al-Quran semua kata, kahwinkanlah. Nampak tak? So kita cari, bukan dia sendiri. Jadi itulah peranan Pak Teh lah. Pak Teh nak detail tentang peranan lelaki tadi. Dan bukan, dia kena sultak ke mak ayah dia. Sampai mereka mak ayah redha, kahwinlah. Maknanya barulah. Garantilah kalau dapat restu mak ayah. Juga restu Allah Ta'ala. Cantik. Nice. Yalah. Itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Teh atas nasihat yang sangat menyentuh. Saya nak buat pada ni, pada podcast Rare Nation ni. Sebab apa yang Pak Teh pesan tadi tu, nasihat tadi tu sebenarnya dia kena dengan surah Al-Ahqaf ayat 15, surah 46-15 tadi yang balagul asyuddah itu sehingga umur dia 40 tahun. So nak didik anak ni sampai 40 tahun. Exactly, bukan kita didik dia sampai dia 18 tahun masuk universiti, kahwin dah bawa tak. Dia sebenarnya 40 tahun tu sampai generasi seterusnya. Anak kita dapat anak, kita sebagai ibu dan bapa pula menerima cucu. Itu proses cycle yang kita nak kena laksanakan, tanggungjawab memimpin dan juga qawam tadi. Jadi bukan kata bapa je qawam, sampai ke datuk pun kena qawam juga. Kalau lah menantu kita tu rujuk pada kita, that's the best. That's the best. Menantu berujuk pada kita. Menantu boleh jadi macam mana anak kita. Rujuk pada kita, that's the best. Itulah. Maknanya kita diterima lah sebagai penasihat lah lebih kurang. Betul lah, sebab memang itu saranan Quran. Apabila berlaku konflik ni, cari orang ketiga. Orang ketiga tu adalah wali. Siapa ataupun dia? Orang lebih mengetahui. Orang yang berilmu yang kita nak kena cari. Okay, Pak Teh, terima kasih. Allah sama-sama. Terima kasih. Orang belakang tabir ni. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Teh atas nasihat-nasihatnya yang sangat menyentuh hati, yang memberikan kita inside view daripada pandangan orang lama, yang memberikan kita gambaran perjalanan bagaimana pemilihan karakter dan juga prinsip kita sebagai seorang lelaki qawam ni yang perlu kita dididik daripada awal lagi. Tadi peranan bapa contohnya, bapa kena didik anak. Ni dah datuk. Ni dah datuk dah. Datuk ni dah level cucu 9. Saya ni dah 40. Saya dah 42 tahun. Allahu Akbar. Beza 30 tahun ni. Ada. Jadi memang pangkat anak dah sebenarnya. Allahu Akbar. Ya. Kita anak ni sulung. belajar daripada bapak ni. Macam mana nak jadi anak yang qawam sekarang ni. Akbar. So, kena ingat suami qawam ni dia bukan semestinya seorang suami yang sempurna. Tapi bagaimana suami yang sentiasa berusaha cari jalan nak membangunkan diri, membangunkan isteri, anak-anak dan keluarga. Dan dia tak tunggu isteri tu ikut dia. Dia yang pimpin dengan rasa cintanya, dengan sabarnya tadi tu untuk bawa sampailah isterinya. Dan kadang-kadang isteri pimpin kita. Isteri pun pimpin kena accept. Kena ada give and take tadi. Ya. Betul. Ini nasihat orang lama yang nak bukan kata kita sekadar pimpin, tapi pimpin memimpin. Dua-dua kena berlaku adil. Kalau nampak suaminya jatuh, tolong angkat. Isteri pun kalau nampak suaminya terlebih jauh pun tarik balik. Macam tu proses yang kita nak kena ulangi. Okay? Terima kasih kerana masih lagi mendengar dan menonton daripada siaran kami di podcast Qawam yang dibawakan oleh Jakim, Ikram dan juga Rare Nation. Yang kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada panel kita pada hari ini, Pak Teh yang meluangkan masa jauh dari Kedah untuk menyampaikan ilmu daripada orang lama ni khusus untuk anda semua. Dan insyaAllah ada lagi episod yang akan datang yang kita harap anda terus kekal bersama-sama dengan kami untuk menjadi lelaki qawam pilihan di masa depan. Haza wallahu yarana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.